Sekarang ni pukul 10 malam. Pengalaman ni sumpah mahal gila. Sebab bagi saya dah lama sangat hidup orang bagi saya special treatment. Jadi bila jadi gelandangan ni, saya dapat tengok kontras dia. Bila jadi gelandangan ni, orang pandang hina gila. Kita masuk kedai pun orang macam tu adalah rasa sedih lah. Rasa macam orang pandang orang macam tiba-tiba menjauh. Rasa tak kena. Nak duduk sini pun saya tak layak tau. Rasa tak layak duduk sini. Itulah. Even jalan kaki tepi sidewalk tu pun rasa macam tak layak. Saya kena keluar. Nak keluar ke mana kan? Takkan nak jalan atas jalan raya. Pula sebab merasakan satu pengalaman yang sangat-sangat mahal. Beratus dapatkan makanan. Lepas tu ada yang bagi saya makanan. No, kesian betul tu orang itu. Itu betul-betul nampak macam lagi kesian daripada homeless. So, dia punya hati yang baik. Dia datang bagi makanan. Pengalaman saya menjadi gelandangan separa gila separa ni adalah rimas. Mula-mula dia rimas lah dekat pemakaian. Bila saya mula bergerak dekat area KL ni, sebab ini kan port-port gelandangan, saya dah masuk ke dunia lain lah. Mana orang tak pandang endah pun kau macam tu. Sebab kita punya make up ni ada kurap apa semua ni. Lagi satu, jadi tu gelandangan ni boring sebab kita tak main phone, tak ada aktiviti yang tetap. Saya duduk baring borak dengan orang. Lagi-lagi kita yang baru first day ni tak ada borak sangat orang. Saya dengan Aiman sebenarnya tak tahu apa macam kita orang make up. Saya cakap banyak, saya punya dah terkopik kan. Ni first time lah saya make up. Ni pun first time, adik first time. Walaupun adik first time, muka dia paling takut biasa. So, apa pengalaman kau cerita lah kau? Pengalaman saya kan, orang akan pandang rendah kat kita tau. Kalau kita ni macam ni. Sebab tadi saya bayar makanan, orang ingat macam saya tak ada duit. Aku terharu tau tadi. Aku nampak ada orang bagi makanan dekat Zul. Padahal orang tu pun susah. Betul. Dia bagi kat Zul. Dia pas kat Zul tau. Lepas tu orang datang lagi bagi kat adik kat makanan. Saya daripada jauh tengok lah. Wih, haus. Orang tu datang, lepas tu datang ni seorang bagi adik.